What up guys, Meto here. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam 1, 2, 3. Ya. Ini kita akan bercakap tentang, kau pernah dengar ayat ni kot? Q&E. Ya, Q&E. Q&E ya? Q&A lah. Okey, maaf silap. Kita akan bercakap tentang Q&A. Okey, yang Q tu bermaksud soalan dan A bermaksud jawapan. Saya terima banyaklah juga jawapan daripada kawan saya, musuh saya, daripada nenek saya, atuk saya. Hamba. Aduh. Kacau. Banyak juga soalan yang saya terima. Tapi tengok soalan mengarut yang diorang bagi dah. Saya jawab ya. Tipu bedal dia. Okay guys, we go through to the first questions. Okay, soalan pertama kita dapat daripada Amir Afiq ya. Ya. Apa soalan dia tau? Kenapa engkau kacak? Sebab engkau tak handsome. Okay, soalan yang kedua pula daripada Za. Nama dia Reza. Okay ya. Daripada Za, dia cakap Reza handsome. Reza handsome. Susah nak jawab soalan ni sebenarnya. Aduh, macam mana? Empat jawapan. Handsome. Okay guys, jawab soalan yang keempat pula daripada Dila. Cuba describe Dila ni macam mana? Okay, first of all, dia perempuan. Okay guys, soalan keempat kita dapat daripada Ra. R-A. Bila start skating and siapa ajar for the first time? Okay, saya start skating ketika umur tingkatan 2. Skateboard lah, bukan ice skating. Ketika umur tingkatan 2, itu bulan 5 kot. Ni siapa ajar? Yang ajar oleh abang saudara saya. Nama dia Aman, Muhammad Saman. Dia ada saya. Okay, soalan yang kelima pula ya, daripada New West. Nama kau Walid, kau tak New West. Oh you cakap, talk about me honestly. Okay, nama dia Alif Naim bin, aku tak tahu nama dia. Dia seorang lelaki yang gagah perkasa. Brofist bro. Okay, kita serang di soalan yang ke-6 daripada Gila lagi. Sudah ni. Okay, dia tanya apa lagi? Kau sayang aku ke Haikal? Kau sayang aku ke Haikal? Dah, betul. Aku sayang Haikal. Yes, you. Okay, soalan yang ke-6. Okay, we move to the soalan yang ke-7 daripada Khalid. Khalid ya walani, ya walani. Okay, daripada Khalid, apa nama awak? Apa nama awak? Nama awak aku apa? Nama awak Aku tak ada awak. Okay, soalan yang ke-8 daripada Khalid lagi. Duduk mana? Oh, senang ya jawapan dia. Aku duduk kat kursi. Tu lah sebab duduk Okay, good. Aku duduk dekat taman hotel ni, Bakti. Saya beritahu peralaman kita kau datang. Okay, seterusnya kita teruskan dengan soalan yang ke-9. Pada Khalid lagi. Sedih kan? Dapat. Daripada Khalid, kenapa sombong kat sekolah? Sebab kau tak tegur aku. Okay, soalan yang ke-10 pula daripada Syed Syamim. Nama dia Farhan Nur Syamim. Okay, tanya apa? Dah buat kerja cikgu Hafsah? Dah buat ke belum lah? Belum tu. Aduh. Okay, soalan yang ke-11. Berapa lah? Sekejap sekira je 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya, itulah ke-11. Okay, soalan ke-11 daripada Amar. Yes, my friend. Haikal pakai skateboard lokal ke? Dia lokal lah. Sebenarnya skateboard ni pakai apa-apa je tau. Ni tengok orang. Tak kisah kau pakai lokal ke, kau pakai Michael ke, pakai Jackson tengok orang. Itu je. Okay, soalan yang ke-12 daripada Farah. Nak buat cover lagu dengan aku tak? Sebab tak nak. Sebab suara tak sedap. Okay, soalan daripada dia lagi. Sejak bila main skate? Oh, dah sama ya. Oh, sejak tingkatan 3 dan tu bulan 8. Daripada mana ni Jeb? Adam nama dia. Jeb, menyesal tak kawan dengan aku? Itu dah lama kawan tau. Takkan lah. Dah lama kawan kan. Susah follow semua kan. Mesti aku menyesal kawan kau. Okay guys, next question daripada Natasha. Tanya apa? Subscribe Natasha biar satu YouTuber tahu. Oh, satu YouTuber semua. Semoga aku Natasha binti Jamal telah. Dan Jamal Dilau. Bukan kau kan? Natasha binti Jamal. Boleh kawan saya? Best friend saya? Best friend je. Okay. Umur dia 16 tahun.
Okay, that's all. Okay, next question kita dapat daripada Fanai. Oh sorry, nama dia Fani. Nur Fahani Yasmin. Dalam berbanyak skate kau, yang mana paling kau suka? Oh, sekejap Okay. Ini dia skateboard yang saya suka. Okay, ini dia laju bearing airbag 9 sebab caliber truck. Ni longboard. Dia suka dia sebab dia suka saya. Okay, next question daripada orang sama lagi. Daripada Fani. Kenapa suka warna merah? Merah melambangkan keberanian. Tengok dulu. Yang ketiga, saya harap daripada orang yang lain Bismillahirrahmanirrahim. Daripada Fani lagi. Apa? Kau suka makan apa? Soalan yang suka. My favorite food is Coki-coki. Makan ya, potong ni. Betul. Okay, favorite food. Next question, orang sama lagi Ayan, tempat kat mana yang paling kau nak pergi? Okay. Saya dah bagi murah. Agak pergi lah. Jadi tempat paling saya nak pergi, saya pergi murah. Saya nak pergi Madinah. Okay, next question daripada Farah. Kan? Dia kata, bilanya beat ni keluar. Oh, hari ni lah. Next daripada dia lagi. Ni soalan dari aku. Jangan Fani. Bila nak boom kami? Bila nak boom kami? Bila nak boom kami? Bila nak boom kami? Esok lusa yang depan. Tahun depan Hotel tak bundus. Next question lagi. Daripada Nur Ali, Brotherhood. What is your idol skateboard? Yeah. My favorite idol is Nigel Huston. Nigel Huston. Yeah.